untuk kepada kewujudan kenyataan. Itu perkara apa aku boleh mengatakan untuk kepada kewujudan kenyataan. Wahai si lelaki tua dasar bodoh, iaitu Fir'aun, ayah kepada Nabi Musa dulu punya zaman kuno, zaman mundur, zaman miskin. Itu sebagaimana kewujudan kenyataan yang tidak ada persekitaran kewujudan kenyataan pada persekitaran di negara Arab Saudi, di Mesir, iaitu kewujudan kenyataan yang tidak ada persekitaran syurga sebagai negara Islam dan sebagai contoh untuk semua negara Islam di dalam bumi ini. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan sebagaimana bekas ayah kepada Nabi Musa ketika dulu punya zaman. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan perkara apa aku boleh mengatakan. Adakah engkau wahai si lelaki tua dasar bodoh, iaitu Fir'aun, kewujudan kenyataan, adakah engkau memahami kefahaman yang sebenar, pakaian dan juga takwa? Dan sebegitulah kewujudan kenyataan perkara apa juga aku boleh mengatakan. Adakah engkau juga memahami kefahaman yang sebenar, maksud diri? Dan segitu jugalah perkara apa juga aku boleh mengatakan kewujudan kenyataan. Bila masa, bila harinya, bila minggunya, bila bulannya, bila tahunnya, dan bila untuk lelaki dan perempuan boleh mendengar suara daripada kewujudan kenyataan engkau, wahai si lelaki dasar bodoh, untuk kau mengatakan perkara apa yang boleh untuk membela, mempertahankan, membenteng pada kewujudan kenyataan engkau. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan perkara apa yang aku boleh mengatakan. Wahai lelaki tua dasar bodoh, sebagaimana perkara apa juga aku boleh mengatakan, itu sebagaimana kewujudan kenyataan di dalam kitab Al-Quran, itu sebagaimana firman ataupun ayat di dalam kitab Al-Quran. Begitulah perkara apa aku boleh mengatakan kewujudan kenyataan, itu sebagaimana engkau sebenarnya berkeadaan kewujudan kenyataan engkau di dalam alam kubur, itu kewujudan kenyataan hari kebangkitan milik engkau, kewujudan kenyataan. Dan sebegitulah juga perkara apa juga aku boleh mengatakan, itu sebagaimana kewujudan kenyataan elektrik pun memiliki bunyi. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan perkara apa aku boleh mengatakan. Dan kewujudan kenyataan video rally ini adalah sebagai contoh untuk kefahaman kewujudan kenyataan sebenar. Itu sebagaimana suara yang mengatakan, membaca atau menyampaikan perkara kewujudan kenyataan, peta atau laluan ataupun jarak ataupun angka. Dan sebegitulah juga
kewujudan kenyataan dan lagi seorang adalah sebagai pemandu ataupun pilot ataupun sebegitulah kot. Dan sebegitulah kewujudan kenyataan perkara apa aku boleh mengatakan.